Macam itu kan. Nang kecil berjanji jam 1. Kalau setengah 3 lagi. Hai, kau lain tak dipaulah lewat. Ayo. Alah. Halo gambar kau awak dengan lah ni. Halo, Hasan. Karambi ikut tapi yang jam 1. Kau jam mana ikut? Tahu. Kau ilah letak kau. Ya. Awak lah monggo si kau seorang. Galak ada kecil orang. Cepat lah kami ya. Ayah aku dah kek tinggal Eno Tunggu sebentar deh. Jangan berbenar je lah. Tahu ambo sama ambo tak lebihnya. Sebentar lagi tiba nak. Ya, tunggu je deh. Cik jam 1. Hemat. Siapa bang? Itu mono. Awak janji jam 1 tadi. Kini Iyalah, kini lah jam 3 kok bang. baca dulu tu. Udah Roni kan? Iya. Dia dah langsung situ lah. Langsung lah. Iya. Langsung biar capek. Dah balik sana. Perjalanan kecil di sini. Ya, ambil dari Sekarang dia kau tiba-tiba. Kucuk di cinta. Bawi litak di kamera dulu. Indah. Jam yang sangat tiga ni dah. Awak nampak mana tadi? Boleh berlepet seorang ni. Apa dah? Nak dah. Mau ya dah kecewa lepai je Nelson tadi. Mau ya dah. Malu ambo deh. Ambo sangko lepai je Nelson tadi. Tak pasal monggo ambo lihat. Masuk dengan cang tu ah. Suara tu ah. Ni dah. Ini lo mana tu? Ini lo mana ya? Lama mana tu ah. Kau apa ulan ambo namai kau? Janji jam 1. Jam setengah 3 ambo kasih kau. Tenanglah seketik Nelson. Seketik mana cik di jalan. Lepai, menunggu lepai. Ambo di tuntang ni dah. Sabar. Apa nak sabar? Lepas. Tidak tadi lah kau. Alah satu dengan kadang ambo. Tadi kan ambo kan menyepi baik tadi jam 1. Tapi balik lewat dalam ini jago. Aku menyelesaikan kadai pulau dulu, menyelesaikan ini. Nanti balik dalam baik. No. Lagi terengah tu. Iya, lagi tengah ambo. Ndak itu nambo tengah dah. Nampak tiang ko pawi ambo ko luar. Dari jam 1 sampai jam 3 lah jam 3 ni pawi baca itu mangko di mah banyak. Dia minta lah malah tu satir mono tetalu minta lah. Lepas pesan apa? Makan. Sama salah. Iyalah. Dua.
Sate. Tadi. Pokoknya mau biar saya. Apa makan dah? Oh, makan. Oh, sate dah. Katupe ampek daging 6. Yang lainnya? Ate talua pinang pakai pipet ayam putih angin je ya. Okey dah. Serba cepat. Okey dah. Lalapa mana? Okey. Ya. Ketupat empek, daging 6. Tetalua pinang cek, ayam putih angin cek. Banyak lah. Itu minta aja. Ya lah, kerambian kau. Son, Ano? apa tujuanmu kasih Nelson untuk memanggil Ambo kamai tadi kok? Oh, makasih Ambo tu mano. Kan ada sate udaroni. Di samping sate udaroni itu ada sup tulang Ambo. Di samping sate itu ada tekan dua. Dia kasih Ambo mano kan karyawan. Karyawan Nelson? Iya kan? No, no betul kok. Pokoknya no. Kan lagi dia gaji deh Nelson. Pokoknya no. Nah, tujuannya no. Berang je mano dah. Nado mau bengi-bengi, nado mau berpegang. Pokoknya no. Ujung-ujungnya no rodon off. No, pokoknya. Aja sambungnya lah. Kalau ini masuk ni tupai. Yuang. Jangan sabar. Abang nunggu. Kita lagi kecil lagi mah. Kita ambil lagi jangan tahu. Kamu ni dia pun ini tadi. Kau tu nak kurang ni kau. Kedua minta je jangan. Jadi bodoh. Kau lepau. Mai pian ni kau. Macam dia wah. Kau iya dah. Bom. Alhamdulillah. Tekan dua. Jo. Apa tu dah? Kan buah dah. Ndak tambua Jo. Pau ilangnya. Pasan ambo itu nya. Sini son mama iya ya. Dia saja. Nak mesti dah. Waalaikumsalam. Lebih isi kampung tengah pai je lah. Alah. Ides. Aja mana? Kape kamai des. Sampai makan sate udaroni. Oh, aja balik di situ tu. Okey lah. Dalam mak. Kau ha. Kita lu guys. Kau. Mantap. Lanjut ya. Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama Udaroni yang punya pondok sate Daroni di Kota Batam. Bagi dusana-dusana yang
berkunjung ke Kota Batam, silakan mampir di Pondok Sate Daroni. Bermacam ragam masakan Minang yang terutama sate Daroni, teh talua, ayam bakar Bang Riki, salero kampuang artis Minang, martabak Kupang, dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.